Untuk dia panggil kau kata lulus tu. Faham? Kira nak fokus jadi sepenuh masa tu susah lah. Susah sangat lah. Macam 10 proposal, satu yang lulus. Kadang tak ada langsung. Tak pernah try untuk pergi pitching. Maksudnya kau buat satu proposal yang dalam bahasa Inggeris kan, untuk pitching company luar sekali. Tak pernah. Maksudnya? Contoh try hantar dekat production dekat Indonesia ke Thailand ke. Tapi kita guna bahasa kita dulu, bahasa orang, let's say lah bahasa English dulu kan. Tapi nanti pandai-pandai dia olah jadi bahasa dia. Tak ada lagi. Tak ada niat lagi. tak pernah terfikir. Tak terfikir lagi. Faham? Tapi kalau nak hantar idea ke Hollywood pun boleh ke? Janji kau kena ada email dia orang kan? Ya. Nanti dia orang kontak saya berminat. Mana tahu dia panggil kau pitching kat sana. Kalau ada rezeki lah. Okay. Aku takut satu je, kena selang. Dia ambil. Aku itu yang paling aku yang stop tu sebab tu lah.